Saya pergi luahkan dekat saya punya management lah. Dia cakap macam mana ni? Macam mana kita nak betulkan ni? Risau tak kadang-kadang setiap apa perbuatan kita, setiap apa perilaku kita akan dipandang oleh semua masyarakat. Tak semestinya production team, maksudnya orang luar pun akan dah mula memerhatikan kita kan. Jadi bila itu berlaku, daripada seorang yang biasa kini dah dikenali kan, akut tak bila nak berhadapan dengan situasi kalau contohnya ada dilanda kontroversi atau gosip? Takut sebenarnya. First kontroversi saya terjadi disebabkan bukan salah saya juga. Ada satu artikel tulis yang saya ni let me explain here. Okay. Jangan stop sampai sini, jangan scroll, stay. Sebenarnya saya dipanggil untuk buat promotion. Kita orang ada buat game. So saya kalah that time. Ada seorang lagi yang kalah juga. Kita orang didenda untuk makan poki tapi tanpa gunakan tangan. Lepas tu adalah orang-orang yang tak bagi kerjasama ni, diorang edit, dia blurkan yang tengah tu. So nampaklah kepala saya dengan kepala dia. Benda tu mengganggu mental saya tau. Sebab saya terfikir macam aku burukkan nama keluarga ni. Waktu tu saya tak ada kesempatan untuk nak terangkan kepada semua. Balas tak komen netizen tu? Tak, hanya sekadar baca. Saya pergi luahkan dekat saya punya management lah. Dia cakap macam mana ni? Macam mana kita nak betulkan ni? Benda tu bukan salah saya. Dan benda tu tak jadi pun. Dan kalau kau nak tengok bukti, pergi tengok dekat view kelas belakang. Dalam tu ada game yang dibuat oleh pelakon-pelakon kelas belakang. Audio Plus.